yang mana kalau misalnya seorang tu mengalami masalah disfungsi erektil, itu petanda jalanan darah mungkin sempit. Petanda kita mengalami masalah kardiovaskular ialah apabila kita mengalami gangguan untuk mencapai ereksi. Dalam hubungan suami isteri ini kan, ya, kajian dah dilakukan menunjukkan seawal-awal beberapa saat dan selewat-lewat sampai setengah jam. Ya, ada kes macam itu, tapi purata antara 3 hingga 4 minit is dah kira biasa. Lambang lelaki tu macam mana? Tengok muka dia. Gah, bertenaga. Ya, Muscular. kepala otak dia fokus. Okey. Ya, mata dia tajam. Semangat dia berkobar-kobar. Okey. Badan otot dia semuanya kental, padat. Nak just get ready. Macam tu cerita dia. Okey. Itu testosteron. Kalau testosteron tak ada, wanita tu tak ada hangat. Dia tak ada berahi. Perasaan minat untuk bersama tak ada. Dia tak akan jadi horny. Oh ya Yes. Apa tak kenal Dr. Ismail Tambi Cik? Ya. Tak. Ismail Tambi je. Tambi saja. Ya. Siapa tak kenal Dr. Ismail Tambi? Yang mana kalau kita tengok paper, bahagian-bahagian seksual kelakian mesti ada muka doktor. Kan? Ya, betul. Macam mana dia boleh ke arah macam tu? Macam mana media boleh tahu kewujudan Dr. Ismail? Alah, kalau nak katakan diorang tak tahu. Cuma saya ya caknakan. Cakna ke dia? Pukul canang dang. Tu yang bagi nampak kita Barulah kan, ya, betul. Okay. Dulu doktor study mana? Belajar perubatan. Study perubatan di India. Okay. That was MBBS. Itu yang paling basic lah. Habis tu lepas tu balik kerja dengan Kementerian Kesihatan. After that tukar kepada National Population and Family Development Board, LPPKN. Pada waktu tu barulah saya beri peluang lah untuk menjelajah tentang kesihatan reproduksi, kesihatan seksual dan sebagainya, dan terus ambil bidang kesihatan lelaki. Pada waktu tu saya dihantar ke Australia untuk buat kursus WHO Clinical Andrology and Seminology. Itu mana berkaitan dengan sakit tuan dan pelajaran tentang benih lelaki. Benih lelaki. Benih lelaki. Waktu medical school, grad umur apa? Atau bila? Tahun 1977 lah. Saya atas langit lagi time tu. Belum ada lagi Atas langit lagi. Mungkin ada lagi. Mungkin you dah nampak air. Dah nampak dah tahu kan. Dia hebat ni. Okey, dan lepas tu setahu saya kita buatlah background sikit research kan, pasal Dr. Ismail. Dulu bukan ke arah bidang sakit puan Okey, ini macam ni. Saya daripada Kementerian Kesihatan transfer ke LPPKN pada waktu tu. Diorang panggil sebagai secondment sementara waktu. Pasal saya minat dalam bidang family planning ataupun perancang keluarga. Pada waktu tu siapa tak kenal kan lembaga penduduk dan pembangunan keluarga dulu is lembaga perancang keluarga. Betul. Jadi saya minat dalam bidang tu. Memang saya pernah buat kursus dan sebagainya masa saya belajar di India. Jadi pada waktu tu memang saya perlu jalani kursus-kursus diploma-diploma dalam kesihatan reproduktif, masalah kemandulan kesuburan, lebih kepada wanita lah. Tapi apabila kita cakap tentang family planning, wanita, tumpuan kepada wanita. Jadi memang banyak kursus yang saya jalani dalam bidang reproduksi, lebih kepada wanita. Tapi pada waktu tu kita dapatilah ataupun LPPKN dapati ada kekurangan dari segi peminat ataupun keperluan untuk lelaki lah kan. Biasanya kan kalau ada masalah tentang kekeluargaan dan sebagainya, lelaki ni akan bawa isteri, campak aja ke LPPKN, diorang pun buat bodoh. Dulu kan. Jadi apa sebab nak salahkan lelaki pun tak boleh, pasal tidak ada apa-apa yang kita boleh cakap tentang lelaki ni kan. Apa-apa keperluan ke ataupun apa-apa yang kita boleh attract orang lelaki. Jadi pasal tu mereka fikir yang mesti nak ada doktor menjalani kursus berkaitan dengan kesihatan lelaki supaya dapat buka tentang aspek-aspek kesihatan lelaki yang diperlukan lelaki. Pasal itulah saya dihantar ke Australia untuk buat kursus
yang khusus clinical andrology dan seminology. Macam tu lah. Sebab apa yang bukan kata Dr. Ismail bukan famous lagi lah. Nampak Dr. Ismail tongkat ali, lepas tu kekuatan lelaki, kesihatan lelaki. Figura tu memang kat situ dah. Macam Bila kita lah. cari dekat Google sekalipun Dr. Ismail Tambi keluar tu. Ataupun cari kesuburan lelaki, keluar muka doktor dulu. Tu masuk SEO yang sangat kuat lah untuk Dr. Ismail sebenarnya. Okey. Sepanjang Dr. Ismail ke arah sakit tuan ni, apa problem yang selalu menjadi common untuk pasangan suami isteri? Okey. Ini sedikit latar belakang lah. Pasal apa? Saya buat kursus tu pada tahun 87. Lepas dah balik, saya masih lagi kendali masalah sakit puan. Masih lagi. Okey. Macam masih lagi tidak ada apa-apa lah. Macam orang lelaki ni macam kalau nak salahkan mereka tak boleh kerana ada orang pun tak tahu apa-apa kan. Saya dah belajar, patut saya kena hebohkan tentang perkara sakit tuan ni. Jadi saya cuba dapat peminat-peminat yang boleh yang saya boleh tulis untuk majalah ke apa ke. Ada beberapa majalah lelaki yang saya dah jumpa dan saya tanyalah sama ada mereka minat untuk saya heboh-hebohkan tentang masalah kesihatan lelaki. Diorang buat bodoh je. Tapi yang minta saya tulis majalah wanita. Majalah perempuan. Jadi the first article yang saya tulis ni was majalah wanita. Dulu kan majalah wanita famous kan. Famous gila. The first article saya tulis ya. Apa anda perlu tahu tentang sakit tuan. Jadi istilah sakit tuan ni yang saya yang keluarkan. Dulu tak ada sakit tuan. Betul. Jadi yang keluarkan istilah sakit tuan saya lah. Saya Betul, tulis. Ismail. Jadi orang Legend. pun pening kepala, apa sakit tuan ni? Tuan pun ada sakit ke? Itu. Macam tu lah cerita. Jadi from that time, yang minat yang nak tahu tentang lelaki ialah wanita. Tu yang dekat majalah wanita. Itu lah dia. Daripada situ bukan majalah wanita, majalah jelita lah, majalah keluarga lah, you name it. Semua majalah-majalah yang mana wanita yang pembaca yang nombor satu, saya yang tulis. Kadang-kadang make sense juga tak doktor? Sebab apa tahu? Kalau contohlah kan ada masalah dalam rumah tangga. Betul. Mungkin sebabkan batin tak batin. Betul. Yang akan isukan benda ni adalah itulah dia. bukan Benda tu. lagi. Laki ego kot. Jadi pasal tu lah. Jadi itu yang jadi macam tu. Dan saya dapati cara saya nak lelaki datang jumpa saya ialah melalui wanita. Tak ada seorang diri tu ke? Tak ada Sekarang sekarang ada lah. ada. Sekarang kan warga muda kan. Ah. Warga Z kan. Diorang datang. Oh, very very happy datang jumpa doktor. Okay. Dulu tak ada. Oh, doktor nampak macam tu perbezaan dia. Perbezaan dia memang ketara. Maksudnya makin ramai ada masalah kebatinan ni ke ataupun dulu jarang berlaku? Dulu memang ada tapi diorang diam-diam je. Kata orang tu diam dalam derita dalam sepi. Okey, kena sangat deep. Itu dia. Derita dalam sepi. Okey, menarik. Okey, let's say lah kan dalam medical terminology, sakit puan kita panggil gynecology. Betul? Sakit tuan kita panggil Andrology. andrology. Ya. So macam dekat hospital, andrology ni memang pakar yang saya kata tak banyak kat hospital ada. Di hospital andrology tak ada. Yang ada sekarang ialah urology. Jadi urologist mereka ialah pakar dalam bidang berkaitan dengan sistem urinary dan sebagainya kan. Baik urinary lelaki ke wanita ke. Tapi memang diorang boleh panjangkan minat kepada masalah seksual lelaki dan sebagainya. Jadi kalau tengok biasanya dekat dalam buku-buku dan sebagainya, kebanyakan mereka yang tulis tentang andrology ataupun masalah sakit tuan ni ialah urologist. Okey, urologist Betul. Okey, menarik. Kalau Dr. Ismail macam pernah tak buka platform thread kita panggil? Thread. Dia macam Twitter lah tapi dia thread version tapi Instagram. saya tak pernah buka. Tak pernah buka. Doktor, kalau Dr. P situ pening kepala. Sembang pasal men's punya sexual issue ni bagus dah. Yalah. Kalau doktor tu memang dah dikenali sembang pasal sexual health. Orang dekat thread tu kenali dia sebagai tahu. Doktor rasa siapa? Dia panggil sebagai Dr. K. Tak tahu lah saya. Dr. K tak ada Dr. Ismail tak? Stand for apa K tu?
Mana tu lah. Ya. Yalah. Sampai tahap macam tu. Maksudnya okey, betul Dr. Ismail cakap Gen Z ni dia tak malu. Betul? Sampai ke arah situ, Ya. dia punya open dia. Bagus juga. Cumanya saya risau juga bila kita suka baca statistik kan. Erectile dysfunction makin hari makin melibatkan orang muda. Betul? So apa pandangan Dr. Ismail pasal ni? Kenapa dia makin kerap ke arah muda pula? Dulu bukan masalah orang tua-tua kayak ni, kecil manis, tinggal sangkar dan sebagainya, tapi orang muda kena masalah ni. Dan ada study mengatakan erectile dysfunction ni antara satu indikator terawal dalam masa 2-3 tahun ke datang mungkin dia kena serangan jantung. Betul? Pandangan Dr. Ismail? Ya, memang kita nafikan lah. Ya, memang kajian menunjukkan ceritanya begitulah. Yang mana kalau misalnya seorang tu mengalami masalah disfungsi erektil, itu petanda jalanan darah mungkin sempit, mungkin itu yang pertama lah. Jalan darah sempit. Kalau jalan darah sempit, itu mana cardiovascular system dia tu mungkin tergendala ataupun bermasalah. Lebih kurang lah. Jadi di sini kita perlu tahu lah kan, jalanan darah kepada otot-otot seperti jantung, sama ada jantung ataupun anggota kelamin lelaki itu lebih kurang sama cerita dia. Jadi kalau misalnya simptom yang paling awal petanda kita mengalami masalah kardiovaskular ialah apabila kita mengalami gangguan untuk mencapai ereksi. Ereksi ya? That's right. Okey. Ya. Pada pandangan doktor lah, kita ni sepatutnya bila bersama isteri ni, dia punya, orang panggil apa, ada orang kata lelaki sebelum kahwin boleh lah aku 4 jam. Lepas kahwin tahu lah. So dia punya normal range, duration tu normal berapa sepatutnya? Okey, Untuk itulah erection banyak kan orang confused tau. Dia nampak angka-angka seperti 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Untuk saya angka tu bermaksud angka yang boleh membawa maut. Itu cerita dia lah. Janganlah gunakan 4 jam, 3 jam. Yang mustahak sekali macam ni. Yelah, dalam hubungan intim yang mustahak sekali ialah interaksi kita dengan pasangan kita. Dua-dua dalam keadaan yang sihat, selesa, mesra. Jadi tak kisahlah, kita tak payah nak tengok jam berapa lama tidak. kita buat, kita rasa puas, dia rasa puas, everything is over lah. Settle, unless kita nak buat second round, third round, tu lain cerita kan. Ikutlah minat-minat masing-masing. Tapi kalau kita nak gunakan timing dan sebagainya memang tak kena. Tapi tak dinafikan dalam hubungan suami isteri ni kan, ya, kajian dah dilakukan menunjukkan seawal-awal beberapa saat dan selewat-lewat sampai setengah jam. Ya, ada kes macam itu, tapi purata antara 3 hingga 4 minit is dah kira biasa. 3 to 4 minit dah kira biasa. Ya, itu mana daripada waktu penetrasi dilakukan sampai ejakulasi dan apa nama tu, anggota kelamin dikeluarkan. Ya, that will be between 3 hingga 4 jam. 3-4 minit. Sorry. 4 jam. Itu memang masuk hospital. Itu masuk hospital terus. Hospital. Okey, betul. Saya pun ada terbaca juga. Yang ni mungkin definisi pada British Medical Journal yang mengatakan erection yang normal, ya, antara 3, 4, 5 tu. Ya, dari segi intimasi lah. Masa dibuat itu termasuk foreplay ke apa, doktor? Tak termasuk foreplay. Jadi pasal tu lah kadang-kadang kita kira kan, yang itu tak. Kalau masuk foreplay dan sebagainya, kalau you cakap 1 hari 1 malam pun mungkin boleh kan. Itu yang boleh lah. Okey, faham. Pasal testosteron, Dr. Ismail, sema testo je semuanya atas-kati. Apa fungsi testo ni sebenarnya dan datang daripada mana? Okey, kita nafikan testosteron tu melambangkan semangat kelakian. Tak boleh kita nafikan. Betul. Tapi kalau kita tengok lelaki, lambang lelaki tu macam mana? Tengok muka dia. Gah, bertenaga. Ya, muscular. Kepala otak dia fokus. Ya, mata dia tajam. Semangat dia berkobar-kobar. Badan otot dia semuanya kental, padat. Nak just getting ready. Macam tu cerita dia. Itu testosteron. Bukan benda bawah tu aja. Okey. Maksudnya banyak fungsi lah. Banyak fungsi. Okey. Mungkin mental, cognitive function semua tu lah. Otak kita, semangat kita, tenaga kita, yang otot kita, semua tu. Yes. Jangan pandang bawah saja kan. Itu aja tak jalan. Kan? Doktor, 5
habit yang mungkin boleh rosakkan hormon testosteron? Okey. Sama ada suka tak suka kan, testosteron ni kan, pengeluaran dia dalam badan lelaki itu mengikut aktiviti lelaki. Jadi kalau aktiviti tu bagus, yang saya maksudkan physical activity, otot tu ya betul-betul aktif, bergerak dan sebagainya, maka dengan cara tak langsung keperluan testosteron memang tinggi. Okay. Pasal kita buat aktiviti fizikal lasak. Jadi macam itulah cerita dia. Jadi kalau kita jenis yang tak aktif, buat tak ada, buat bodoh je, baring, terlentang, tidur dan sebagainya, dalam macam tu perut kita pun bosai. Jadi itu semua tu menandakan testosteron dah mula menjunam. Okey. Ya. Dalam macam tu tidur lewat. Ya, sampai pukul 1, pukul 2, pukul 3 baru tidur. Tak betul lah. Pasal apa? Kalau kita tidur awal barulah testosteron kita bersemangat. Tidur awal untuk orang lelaki. Ya, biasanya tahap testosteron meningkat tinggi pada waktu malam. Oi. Yes. Jadi just imagine pukul 10, pukul 11 tidur aja, just nice. Pasal tu you kalau tengok orang yang tidur lewat ni kan, kan morning erection jarang. Kalau ada pun bangsa yang merangkak morning erection. Tapi kalau tidur bagus, kental bagus, sihat, ya tidur nyenyak gila, memang morning erection betul-betul bergelori lah kata orang. Yes, tidur is very important. Important Very important. Okey, macam Dr. Ismail cakap tadi, yang morning wood ataupun morning stiffness tu, Betul. itu indikator awal sihat ataupun testo normal ke macam mana? Okey, kita gambarkan dua-dua. Misalnya katakanlah seorang tu memang kita nak tahu sama dia ada problem psikologi ke. So wife dia cakap, doktor, susah lah benda tu tak jadi dan sebagainya. Okey. Jadi kita bisik dengan perempuan tu lah, kita tanya kan, awak tengok nanti kalau suami awak kalau tidur, masa tidur tu awak selak tengok. Macam mana? Lebih-lebih lagi kalau dia tidur mata dia macam ni. Oish. Okey. Bergoyang mata dia. Habis tu awak tengok mesti keras. Kalau dia tak ada masalah. Ya. Kalau ada masalah, macam mana gila pun mata dia bergerak, benda tu tak naik. Jap. Itu mana problem. Uish, menarik tu. Kalau mata gerak kenapa doktor? Itu deep sleep. Okey. Rapid eye sleep. Rapid eye movement. Oi, menarik. Okey. Jadi betul lah dia betul lah doktor ya. Memang macam nak gila mata dia bergerak atas bawah. Tak naik benda Allah tu. Okey. Ada problem lah. Ada problem lah. Tapi dia tak nak jumpa doktor lah. Dia malu lah. Itu cerita lah. Itu problem Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tahu juga Dr. Ismail. Laki hormon testo, perempuan estrogen. Tak bermakna tak perempuan tu ada juga testo? Ada. Kalau testosteron tak ada, wanita tu tak ada hangat. Dia tak ada berahi. Perasaan minat untuk bersama tak ada. Dia tak akan jadi horny. Oh ya? Yes. Banyak sikit. Okey lah, kalau kita cakap kalau tahap testosteron wanita tu kalau banyak sangat, memang dia betul-betul horny gila lah kata orang. Okey. Ya, horny gila. Jadi kita dengar kan, kita pernah dengar kes-kes yang orang panggil sebagai hypersexual dan sebagainya kan. Salah satunya bukan saja masalah mental, malahan masalah hypertestosterone, increase in testosterone level membuatkan dia macam terlampau horny sangat. Ya, itu kita nafikan. Jadi testosteron mustahil untuk wanita, bukan pasal seks saja, dan juga untuk muscle, untuk physical, ya, untuk tenaga dia, kekuatan dia dan sebagainya, very important. Okey, menarik. Okey, bila doktor cakap macam tu kan, saya macam terfikir something tau. Ya. Ni tak tahulah ni betul doktor apa kan. Nak tahu perempuan, ni perempuan nak tahu perempuan tu dia punya sexual tu drive terlalu tinggi, tengok dia punya ketebalan bulu. Betul ke tu? Okey, kalau kita tengok keturunan dia lah kan. Kalau keturunan dia berbulu macam mana kan? Memang banyak bulu lah kata orang kan. Okey, tu bukan penanda dia gila. Bukan gila tak lah. ada, tapi kalau kita cakap tentang bulu, biasanya ada kaitan dengan bulu bahagian anggota kemaluan. Bukan sini bukan di kening. Lebih kepada bahagian anggota bahagian kemaluan dia. Kemaluan ni. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita panggil sebagai klitoris. Okey. Klitoris dia agak lebih jelas, Lebih jelas, besar daripada biasa.
Macam itulah. Jadi itu gambaran yang dia mempunyai tahap testosteron yang agak tinggi. Ya. Ini saya belajar something ni. Okey, menarik. Apa pandangan Dr. Ismail berkenaan dengan, saya ada baca satu study mengatakan, study pada Harvard, dia kata kalau masturbate untuk lelaki lebih 21 kali mengurangkan risiko prostate cancer sebanyak 31%. Betul ataupun tak? Ataupun just No, it's very true. Very very true. In fact, ada beberapa banyak kajian yang menunjukkan tentang perkara ni lah. Jadi di sini kalau misalnya mengeluarkan air mani kepada mereka yang mungkin tidak mampu untuk melakukan hubungan kelamin, mungkin atas sebab-sebab tertentu lah, mungkin tak ada pasangan ataupun mungkin mempunyai masalah kesihatan yang tak mengizinkan dia melakukan hubungan kelamin, mungkin cara yang boleh lakukan ialah untuk mengeluarkan cara sendiri. Itu memang tak dinafikan. Bukan itu saja, kita tak nafikan kalau ini perkara biasa tau untuk mana-mana lelaki. Walaupun kita tak mampu untuk melakukan apa-apa, tapi minat, perasaan tu memang masih ada. Masih ada. Jadi memang kita nafikan. Ada waktu-waktu yang mana kalau hubungan kelamin dah lama sangat tak dilakukan ataupun ejakulasi tak pernah, dah lama tak berlaku, maka dia akan dapati dia boleh mengalami apa yang kita panggil sebagai masalah nokturia. Nokturia tu mana malam tu kerap sangat dia kena kencing. Kena bangun kencing. Pasal dia punya bladder neck ni akan mencengkam. Bladder neck mana bahagian pundi kencing tu lah, bahagian ujung pundi kencing yang mana prostat tu kan di situ. Jadi kemungkinan dia rasa macam penuh, rasa penuh. Jadi kepada mereka yang melakukan keluarkan air mani itu, prostat tu menjadi lebih selesa, lega, dan bladder neck tu lebih lega. Macam tu lah. Okey, belajar something lagi. Dan saya assume Dr. Ismail memang andrologist dan termasuk seminologist, betul? Betul. Okey, berbalik pada seminologist lah kan. Contoh, sel apa yang bertanggungjawab untuk hasilkan testosteron untuk lelaki? Kalau kita cakap tentang sel-sel yang menghasilkan testosteron, kilang testosteron tu ialah testis. Testis ni yang buah zakar. Kalau kita ambil kita buat keratan kepada sel tu, kepada kilang tu, kita boleh nampak ada sel-sel yang menghasilkan sperma ataupun benih. Ada sel-sel antara sel yang menghasilkan sperma. Itu kita panggil sebagai interstitial cell. Interstitial cell of Leydig is the one yang produce testosteron lah. Dan Leydig cell yang hasilkan testo tu, dia sekali dengan sperm ke? Tidak. Itu lain. Yang interstitial cell tu dia lain. Dia sel-sel yang mengurumuni kilang-kilang yang menghasilkan sperma. Okey. So dia make sense tak Dr. Ismail? Kalau testo tinggi, confirm air mani dia banyak. Okey. Kita tak nafikan testosteron mustahak untuk menjana penghasilan sperma. Menjana. Yang initiate, yang memulakan testosteron, yang memulakan sperma tu, sperma, produksi sperma, ialah FSH, ataupun follicular stimulating hormone, ataupun sel-sel testicular yang boleh merangsangkan testicular cell. Itu nama dia hormon FSH. Dia yang memulakan. Tapi yang menjana, yang buatkan continuity penghasilan sperma tu ialah testosteron. Okay, faham. Dan baru ni saya tengok lah social media, ada juga doktor memang medical doctor lah kan, dia bagi tahu sperma ni jangan simpan lama-lama sebab takut sperma yang lama tu dia mungkin ada toksin. Kita kena keluarkan. So analogi ataupun pandangan macam ni memang betul ke doktor? Okey lah, saya fikir itu mungkin cara yang agak singkat cara dia cakap tu. Sebenarnya macam ni tau. Kita tak nafikan semua sel-sel dalam badan kita dia ada jangka hayat. Ada yang boleh tahan 100 hari, ada yang boleh tahan 20 hari, 30 hari, macam itulah lebih kurang. Jadi sel-sel yang lama tu dia akan
dia akan lebuh dan dia akan diserap oleh badan kita. Okey. Jadi sama juga dengan sel-sel benih. Sel-sel benih ni ya, dia boleh tahan pemrosesan sel benih itu mengambil masa lebih kurang 62 hari. Lebih kurang. Habis tu untuk dia daripada kilang tu, lepas tu dia kena masuk salur-salur tertentu dan sebagainya, lepas tu berkumpul ya di penghujung dekat dengan kata orang tu dekat dengan dengan tempat untuk dia dikeluarkan. Itu mungkin mengambil dalam beberapa minggu macam tu untuk dia bergerak. Jadi kalau dia dah berkumpul dalam satu masa tu dia dah tak aktif lagi. Jadi maka dia akan hancur lebuh dan akan diserap oleh badan kita lah. Macam tu. Jadi kalau misalnya kita simpan lama, jadi sel-sel yang keluar tu kebanyakan sel-sel yang kurang aktif, yang tak berdaya. Okey. Itu cerita dia. Maksudnya sperm cell memang kita setiap hari hasilkan lah. Kalau nak katakan kita menghasilkan 70,000 sperma setiap satu saat. Hoi, banyaknya. Ya. Adik-beradik. Okey. 70,000 setiap saat. 70,000. Dan dalam satu hari kita menghasilkan lebih kurang antara 200 hingga 300 juta sperma. Tu dia Ya. Contoh kan kalau dia tak kahwin, maksudnya berapa banyak dah bertakung kat situ. Tidak. Seperti saya cakap, dia akan diserap badan. Dia akan serap dalam badan. Benda tu kat situ, kalau 1 tahun kat situ bukannya tiba 1 tahun, tidak. Mungkin 62 hari, lepas tu dia jadi mengecil, lepas tu dia pun dah tak ada daya, tenaga tak ada. Lepas tu ekor dia pun mungkin dah hancur lebuh dan sel-sel badan dia hancur lebuh, dalaman dia semua akan hancur lebuh, akan diserap. Diserap badan. Macam tu cerita dia. Sebagai protein lah. Yes, that's right, yes. Macam sel darah kita. Dia ada macam sel darah putih kita, sel darah merah kita 144 days. Jadi setiap 144 days memang new cell akan develop. Sama dengan kita punya sel-sel dalam badan kita, macam tu lah. Okay, sekarang make sense. Yes. Okay, sepanjang doktor berkhidmat sebagai seorang doktor kesihatan lelaki, berapa tahun dah Kazah? Semenjak 87. Oh, lama. 20 ikat 40 tahun kan? Ya. 40 tahun lebih. Apakah senario yang mungkin bagi doktor dia macam yang agak janggal lah atau pelik sikit, tapi dia datang jumpa aku? Nak kata lawak tak boleh, patient kan? Yalah. So apa senario tu yang doktor rasa? Okey. Senario yang macam tu ya. Okey, saya beritahu. Sebenarnya kan, seperti saya cakap kan, tak banyak lelaki jumpa dengan saya secara direct. Cuma kebelakangannya je. Yang Gen Z ni, kalau ada masalah dan sebagainya, mungkin akan jumpa saya. Tapi saya orang lama, jadi jarang jumpa dengan saya lah. Mungkin agaknya diorang lebih selesa dengan doktor muda, saya tak tahulah kan. Tapi kalau macam generasi saya tu dulu memang suka nak jumpa. Ya, suka nak jumpa. Dia lebih suka membaca, lebih suka nak tahu, nak ambil tahu, macam tu lah lebih kurang. Ya, jadi kalau kes-kes yang janggal ni yang biasanya tak ada kaitan tau dengan apa yang saya buat. Ya, kebanyakannya. Jadi macam kebanyakan kes yang saya nampak yang agak janggal ataupun pelik dan sebagainya, nak katakan pelik pun tidak, memang masalah, memang mereka mengalami masalah, cuma salah tempat. Patut jangan jumpa dengan saya. Patut kena jumpa dengan pakar bedah. Misalnya katakanlah macam kes-kes hernia tu mana angin pasang. Ya, angin pasang ni tahu sajalah kan. Ya, dia mempunyai kerandut labuh, habis tu besar, dan macam itulah lebih kurang. Oleh kerana dia berkaitan dengan anggota kelamin dia, dia fikir saya yang doktor yang boleh kendalikan. Jadi macam itulah lebih kurang. Jadi jumpa dengan saya, itulah cerita dia. Jadi saya kena beritahulah yang awak ada masalah berkaitan dengan angin pasang, usus awak dah termasuk dalam kerandut awak, perlu jumpa dengan pakar bedah untuk dimasukkan balik, habis tu di repair tempat yang dah
lupus tu dan sebagainya. Jadi macam itulah. Jadi yang angin pasang tu memang banyak yang jumpa dengan saya. Selain daripada tu, mereka yang ada masalah berkaitan dengan yang ini kalau nak katakan pelik pun tidak juga. Dia mimpi basah kan, kita tahu apa dia mimpi basah kan. Jadi mimpi basah mimpi basah tu kan normal. Bukan apa yang luar biasa, memang secara kebetulan. Kalau kita jenis yang lama tak bersama, kalau kita dah kahwin habis tu tak bersama lama, kadang-kadang kita boleh mengalami proses tu, iaitu mimpi basah. Secara kebetulan mungkin waktu kita tidur tu ereksi berlaku, maka geselan berlaku, maka pancutan akan berlaku. Itu bukan satu penyakit. Ia menjadi masalah apabila mimpi basah tu berlaku every time. Sampai 2-3 kali satu hari, 2-3 kali satu hari, walaupun dah bersama pun sama juga. Jadi ini ada masalah berkaitan dengan kawalan minda. Semuanya dikawal oleh minda kita tau. Ejakulasi, ereksi, perasaan, mood kita, minat kita, semuanya oleh minda kita. Jadi kalau tanya dengan saya, yang anggota seksual yang paling besar, yang paling hebat, yang kuat apa dia? Mind kita, otak kita. Jadi itu satu masalah kalau dia banyak mengeluarkan. Jadi dalam kes-kes yang macam ni, biasanya kita kena kasih ubat yang boleh mengawal perasaan dia tu, yang menyebabkan dia berkali-kali mengeluarkan air mani. So itu kira tak normal kan? Dia mimpi basah banyak kali. Tapi jarang berlaku lah. Memang ada kendali. Saya pernah kendalikan kes-kes macam ini. Of course yang biasa tu ialah masalah kemandulan, kesuburan, yang mana lelaki tu cakap, saya bersama tapi tak ada air mani keluar. Walaupun saya pancut, air mani tak keluar. Sebenarnya air mani tu keluar, memang keluar, tapi dia tak keluar di luar, dia masuk ke dalam pundi kencing. Itu nama dia retrograde ejaculation. Betul. Jadi ini semua ni perkara yang agak pelik, janggal, tapi memang berlaku dan ada cara perawatan dia lah. Menarik tu. Tak sakit ke retrograde ejaculation tu? Tak ada, dia memang rasa ejakulasi berlaku semua yang okey, tapi tak ada apa-apa yang keluar. Macam tu. Doktor, antara kita panggil premature ejaculation, erectile dysfunction ataupun kita panggil performance anxiety. Betul. Mana yang paling common dan doktor Kak jumpa dulu-dulu? Okeylah, dia ada kait-mengat dengan umur tau. Kalau dulu-dulu saya nampak mereka yang dah macam berumur, dia 40, 50, 60, habis tu lebih-lebih lagi tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat, habis tu memang dah ada penyakit 3 serangkai dan sebagainya. Memang orang datang jumpa saya kerana masalah mati pucuk ataupun disfungsi erektil. Yang muda-muda ni kebanyakannya cepat climax. Rapid ejaculation. Cepat. Yang itu yang cerita yang dua-dua ni lah yang saya nampak. Biasalah, yang muda cepat, yang dah berumur ni masalah gagal untuk mencapai ereksi. Betul. Ada orang cakap yang ni bukan, tak tahulah di medical punya approach ke tak. Nak atasi rapid ejaculation tu, waktu nak hujung-hujung tu pegang kepala. Menjadi ke? Okey, itu satu cara kita panggil sebagai cara kawalan. Cara mengawal. Jadi kalau kita nak amalkan cara macam ini, kita perlu bekerjasama dengan pasangan kita lah. Dia tahu yang kita ni cepat. Jadi kita kena beritahu dengan dia, okey yang kita buat cara macam ini. Jadi dia kena faham lah, masa berdayung tu kena berdayung dalam kawalan. Jadi masalah ni kalau berdayung dalam kawalan, si lelaki ni kena berdayung dalam kawalan. Jadi untuk elakkan supaya dia tak terpancut awal, yang si wanita ni, yang pasangan ni perlu faham. Dia tak boleh cakap cepat, kuat sikit. Tak boleh lah kan. Pasal kalau buat macam tu, out lah kan. Jadi itu yang problem tu. Kerana nak cuba ubah suaikan keadaan tu bukannya senang. Ini behavioral therapy, nama dia, cara macam tu lah. Memang tak nafikan lah. Jadi apa yang pasangan tu akan buat, apabila si suami tu dah berdayung, dia rasa macam nak terkeluar tu,
Nanti dia cakap, yang angkat. Itu mana dia kena angkat diri dia dan dia pegang ataupun pasangan dia pegang. Jadi apabila pasangan tu pegang tu dengan memicit bahagian tu, maka rasa nak ejakulasi tu akan terpatut. Tapi dia work lah. It works, tapi nak kena buat berkali-kali lah. Pasal benda ni kita kena belajar teknik ni. Kadang-kadang mengambil masa yang lama. Itu yang buatkan kita frust tau. Kebanyakan mereka yang amalkan cara macam ni, they get so frustrated. Kadang-kadang tengah pegang tu terpancut. Kadang-kadang tengah pegang tu benda tu lembik. Dah satu kerja pula nak naikkan. Nak naikkan pula. Betul. Jadi banyak sangatlah kerenah teknik-teknik ni. Jadi ada pelbagai cara lah. Kalau orang-orang lama biasanya macam-macam cara orang buat. Okay. Tu yang doktor, yang terminologi baru kita panggil performance anxiety tu. Doktor boleh ringkaskan apa tu? Kalau kita cakap tentang performance anxiety ni, maksud di sini ialah kita rasa macam galak sangat. Kita rasa khuatir, kita rasa macam galak, kita rasa macam takut, overwhelmed. Orang putih cakap overwhelmed. Jadi waktu nak buat tu kadang-kala nak mencapai ketegangan pun sukar. Kerana kita mengalami kedetupan jantung yang amat sangat. Berdebur, berdebur. Jadi one thing kita mesti nak faham, kalau kita dah mencapai ereksi yang padu dan padat, kita berdebur, benda tu akan jatuh. Pasal efek adrenalin membuatkan pembuluh darah tu mencerut, maka kita hilang ketegangan. Ini yang berlaku ni. Jadi perasaan debar tu, you will lose your erection. Itu satu, you probably will lose your erection, dapat hilang ketegangan zakar. Yang lagi satu ialah cepat sangat, terlampau rasa cemas. Jadi itu macam itulah. Jadi kebanyakan kes yang saya kendalikan mereka yang tak dapat mencapai ereksi yang padu. Jadi tak dapat nak melakukan hubungan kelamin. Okay. Kita nak ke arah macam bodybuilder, doktor. Yeah, sure. Okay. Yeah. Kenapa bodybuilder yang sepatutnya otot besar, kalau otot besar dia macam selalunya mesti testo cantik. Betul. Tapi bila kita buat ujian testosteron semua bagai, tiba-tiba free testosteron dia memang rendah. Betul. Kenapa boleh jadi macam tu? Bukan sepatutnya badan sadar oleh testo memang cantik ke? Okey lah, kita tak nafikan. Memang kalau salah guna testosteron tu memang kita nafikan lah. Jadi dia perlu tambah, dia perlu tingkatkan tahap testosteron dalam badan dia. Jadi cara tak langsung, dengan cara tak langsung tu apa yang berlaku di sini ialah badan dia akan otot-otot dia akan bertindak balas lah mengikut keperluan. Jadi dia perlu buat senaman yang lebih padu, lebih kata orang tu lebih intensif dan sebagainya untuk menjana tubuh badan yang dia perlu kan. Jadi memang kita nafikan testosteron dia akan menjadi amat tinggi sekali. Sama juga dengan free testosteron dia pun amat tinggi. Macam mana kita boleh tahu sama ada dia ni pernah menggunakan testosteron atau tidak? Kalau dia buat ujian darah, diorang boleh tahu dia punya tahap epitestosteron. Jadi epitestosteron tu mana, kalau tinggi tu mana dia menggunakan testosteron luaran menyebabkan. Jadi dari situlah yang diorang dah doping punya testing dan sebagainya untuk tahu sama ada si fulan ni ada gunakan testosteron artificial ke tidak ke dan sebagainya. Tapi memang kita nafikan testosterone abuse memang perkara biasa. Memang akan dilakukan untuk mendapat untuk mencepatkan lagi proses yang apa yang kita cakap tadi. Tapi masalah ni kita perlu faham. Apabila mereka menggunakan testosteron secara abuse macam ni, jadi natural testosteron tu akan rendah. Pemrosesan ataupun penghasilan testosteron semula jadi akan menjadi rendah. Dan apabila rendah, kilang sperma dia menjadi kurang aktif. Walaupun dia dapat testosteron yang tinggi, tapi kilang tu tidak aktif kerana natural testosteron dia tu rendah. Jadi dalam keadaan yang macam tu, biasanya mereka ni yang bodybuilder, kita akan dapati anggota kelamin dia kecil. Buah zakar dia menjadi kecil, dan juga anggota kelamin dia pun kecil. Jadi kalau tengok all this big bodybuilder and all that, memang benda diorang tu, diorang ni memang kecil lah. Dia kecil lah. Saya pernah buat konten pasal ni, banyak bodybuilder marah. Apa nak marah, saya tengok banyak diorang.
Yang Oh, betul. ya? Yes. Oh, Ya. dia K kecil ke ataupun testi tu kecil? Dua-dua kecil. Oh ya? Yes. Okey, disebabkan test tu natural tu yang Betul, suppress. yang rendah. Okey. Mungkin kita sembang luar topik sikit testosteron. Okey, sure. Minyak lintah bantu panjang kan? Okey, di sini kita kena faham. Lintah. Apa tu lintah? Ya, lintah darat. Kita bukan lintah darat ya. Lintah yang ada kat sungai ni semua ni. Apa jadi tau? Dia lekat kat kita punya kulit, dia sedut darah. Dia sedut darah, dia jadi gemuk lah. Jadi gemuk. Lepas dah gemuk, dia pun lepaskan diri dia, benda tu jatuh. Kononnya semangat lintah tu, ya, semangat tu, kononnya akan pergi kepada anggota kelamin kita kalau kita sapu minyak lintah. Itu tak ada mana kan? Okey. Lintah tu pasal darah masuk dalam badan dia jadi macam tu. Soal sekarang ni, kita kalau darah masuk dalam benda kita ni baru jadi macam tu kan. Bukannya kita sental dengan minyak lintah. Kan? Tak masuk akal. Bukan tu aja. Ikan apa nama ni? Ikan yang gemuk tu yang boleh ikan apa entah. Kebuntal. Bukan ikan buntal. Ya sama jugalah kan. Kalau kat darat dia kembung. Konon kita potong ikan tu, ambil semangat dia, kita sabu benda kita. Jadi ikan buntal ke. Ya. Oh, faham dah. So maksudnya yang tu lebih bermitos lah. Mitos lah, tak ada kaitan langsung. Okey, baik. Kembali pada bukan mitos lah. Mungkin Kepercayaan. Kepercayaan dan amalan orang kita. Tahu tak Dr. Ismail? Kalau orang nak kahwin dulu-dulu orang nak kahwin adalah kawan kita nakal-nakal. Yalah. Untuk kawan dia kahwin, kita bagi satu buku. Buku Kama Sutra. Betul. Bagi doktor, senaman yang ada dalam buku-buku tu, dia memang works untuk naikkan kekuatan dalaman, boostkan testo ke? Okey lah. Kalau kita cakap tentang buku-buku ni, buku Kama Sutra ni, dia ada 6 ataupun 7 volume tau. Banyak dia punya volume. Salah satu volume dia ialah volume untuk menunjukkan cara-cara teknik-teknik nak bersama. Tapi ada volume lain tentang makan, tentang minum, tentang penjagaan pakaian. Habis itu kita punya etika kita sebagai lelaki, etika sebagai perempuan. Banyaklah amalan-amalan yang baik. Tapi itu semua tu diorang buang, diorang cuma ambil benda-benda yang berkaitan dengan posisi lah dan sebagainya. Okey, jadi bayangkan kita kalau boleh kita nak kata tu hubungan yang lebih mesra, seronok. Jangan sampai patah pinggang ke, patah leher ke. Okey. Ya, kaki tercabut ke apa ke, itu bukan cara dia kalau ikutkan. Okey. Itu yang saya nampak. Memang kita nafikan, memang buku-buku dia orang gunakan. Tapi kalau kita tengok, bukan saja Kama Sutra, malahan ada juga buku-buku dalam apa Islam, menunjukkan Islamic book, menunjukkan cara-cara macam ni semua ni. Kalau kita pernah dengar lah yang bernama Suyuti, Al-Sirbini. Jadi dia orang yang pernah bercakap tentang hukum hakam, nikah, apa dia boleh, apa tak boleh, macam mana cara, apa yang elok, apa yang baik dan sebagainya. Memang ada, kita tak nafikan. Semua tu buku-buku untuk bukan apa? Bukan untuk kita gembar-gemburkan tentang seks dan tidak. Ada etika, ada tertib, ada kebaikan, ada keperluan. Macam tu lah. Jadi kita gunakan buku tu untuk tu. Bukan kita salah gunakan buku-buku ni. Sebenarnya lah. Sebenarnya lah. Ya, betul. Okey. Doktor personally pernah kaji buku tu? Pernah? Okey. Dia adalah kita panggil adat ataupun amalan orang Nusantara ke? Betul. Macam mana? Betul. Ya, yang tertib lah. Cara tertib. Ya, cara kita berintiman dengan pasangan kita, apa yang elok, apa yang tidak, apa yang baik, apa yang tak baik. Ya, habis itu tentang sikap kita, tubuh badan kita, penjagaan kesihatan kita, kebersihan. Banyak benda tu semua tu. Malahan kalau kita cakap tentang pandangan Islam, hubungan kelamin ni ialah ibadah. Jadi itu cerita dia. Ya, kalau kita nak cakap lagi lebih lanjut ni macam-macam kita boleh cakap. Bayangkan kalau misalnya pasangan kita ndak dan kita beri, itu dah kira sedekah. Itu pahala dia tinggi. Sama juga dengan pasangan kita. Kita ndak
dia beri. Walaupun dia mungkin pening kepala lah dan sebagainya, kata dia no problem. Buat pasal aku dapat pahala. Macam tu cerita dia lah Siapa kan. tak macam tu lah. Kebaikan yang kita nampak dalam hubungan intimasi ni. Jadi pasal tu lah kita tak boleh nak kata orang tu nak memperkecilkan ataupun untuk nak diketepikan. Tidak. Ini mustahak. Kita tak nafikan hubungan intim amat mustahak untuk mengeratkan silaturahim antara kita dan pasangan kita. Tak boleh kita nafikan. Okay, saya setuju juga Dr. Ismail sebab saya dah baca juga statistik kes penceraian. Kadang-kadang berlaku rumah tangga yang atas-kati yang problem pun boleh mencetus kepada betul kes perceraian ya, juga. Kebanyakan lah kalau kita tengok, tanya je lah Jabatan Agama Islam, kes-kes yang macam ni semua ni memang tinggi. Walaupun dia cakap pasal wang, pasal ada kaitan dengan campur tangan keluarga lah dan sebagainya, tapi kesudahannya kalau kita tanya ada tak masalah itu, dia akan cakap ya ada. Memang ada Memang ada. Okay. Saya tanya personal Dr. Ismail. Antara lelaki perempuan, mana yang paling gila seks? Okey, kalau kita cakap tentang gila susah nak cakap. Ini memang satu naluri kita. Naluri. Tuhan dah kasih kita naluri. Ya, makan, minum, syahwat semua tu Tuhan dah kasih. Jadi kita perlu gunakannya dengan baik, dengan tertib, dengan memastikan benda tu untuk kesempurnaan diri kita dan pasangan kita. Jadi misalnya katakanlah kita memang tak minat, tak ada apa-apa, pasangan kita minat, habis tu kita cakap dia gila seks. Itu tak betul lah kan. Kita buat macam tu. Kita gunakan kita punya perasaan tu sebagai standard. Okay. Ya, mungkin kita below standard. Macam tu cerita dia. Tak pernah orang cakap kan bila standard kan, dia salahkan pasangan dia pula. Pasangan. Tapi dia tak sedar. Banyak kan kes yang saya kendalikan, pasangan yang tak berapa happy, cakap berapa kerap anda lakukan? 2 kali, 3 kali. 2 kali, 3 kali seminggu. Tak ada lah doktor. 2 kali, 3 kali sebulan. Okey. Yang isteri cakap. Suami cakap 2 kali, 3 kali. Dia cakap sebulan. Sebulan. Baby pecah lubang Itulah. Jadi macam lah cerita dia. Jadi kita kena faham lah kan. Ini satu nikmat. Satu responsibility. Satu tanggungjawab. Dan benda ni memang satu keseronokan yang Tuhan kasih kepada kita. Nikmat. Ya, kalau makan nikmat, minum nikmat, semua nikmat. Ini paling-paling nikmat. Kalau kita faham. Okey. Secara sihat, berapa kali seminggu kita buat? Secara sihat, berapa kali seminggu yang kita boleh bersama? Okey lah, kalau tanya dengan saya, ya, kalau boleh buat hari-hari lagi bagus. Kalau tanya saya lah kan. Tapi macam nak buat, kan dah buat penat lah, letih, lesu dan sebagainya. Ya, habis tu nak pergi kerja lagi, nak buat tu, nak buat ni. Jadi kita kena cari masa-masa yang selesa dan sesuai. Tapi kita kena faham, intimasi tak semestinya hubungan antara anggota kelamin aja. Ya, peluk, cium, sentuh, ya, sental sana, pegang sini dan sebagainya. Itu pun part of love making. Jangan kita fikir benda tu aje. Habis tu kalau dah tua, benda tu dah tak boleh aktif, macam mana? Takkan kita cakap kau tidur sana, aku tidur sini. Tidak. Kita masih lagi boleh berpeluk-peluk, meraba-raba, pegang-pegang. Kan sedap kan? Cubalah. Okey, baik. Okey doktor. Doktor sahkan benda ni betul ataupun tak? Dengan amalkan kita panggil bawang putih boleh pekatkan air mani. Pandangan doktor. Okey lah, kita nafikan memanglah kan, apa tidak bawang putih ada apa you can call it all these various chemical, chemical, macam-macam apa yang terdapat. Bawang putih, yes, boleh banyakkan, bukan pekatkan, tidak, membanyakkan. Banyakkan bawang putih, bawang. Ya, habis tu all this pasal semua ni mengandungi zinc, zinc dan macam-macam lagi bahan-bahan yang baik boleh kita amalkan. Ini omega 3. Omega 3 ini bukannya daripada ikan ni, malahan daripada sayur-sayuran, daripada all this bawang dan sebagainya memang ada. Bagus untuk membanyakkan lagi air mani. Jadi kita tak nafikan. Sini kita perlu faham tentang kepekatan air mani. Memang kita nafikan air mani yang terkeluar tu memang pada peringkat awal memang pekat. Kerana dia perlu berketul. Keluar tu perlu berketul. Bukan berselerak, tidak tahu, berketul. Jadi dalam ketulan tu, dalam beberapa
saat tu dia akan menjadi cair. Okey. Barulah sperma-sperma yang ada tu boleh bergerak. Kalau tidak sperma terperangkap dekat Terperangkap. dalam. Jadi Okey, faham. air mani yang cair bagus, bukan yang pekat. Okey. Ya. Dan kita berbalik pada macam doktor dah study, tengok muka Dr. Ismail Tambi mesti ada kaitan dengan testosteron dan tongkat ali. Ya, saya. Okay. So kenapa banyak-banyak herba doktor suka study tongkat ali sampai ke research 30 tahun 30 tahun? 30 tahun. Ya. Tongkat ali. Betul. Kenapa bukan herba lain? Betul. Kenapa tongkat ali? Itu secara coincidental lah, secara tak langsung. Ya, kalau cakap pasal kalau tanya doktor tentang herba-herba ni, kita tak percaya. Kita percaya dengan ubat kita aja. Tapi kebetulan pada tahun 1996 ada satu konvensi perubatan di Kuala Lumpur. Ya, saya pun juga terlibat dalam konvensi itu, yang mana saya ditugaskan untuk meneliti beberapa herba di Malaysia ni yang boleh memberi manfaat kepada lelaki. Okey. Saya cakap okey lah. Satu kerja yang bodoh kan, tapi tak apalah, buat lah. Jadi pergi ke UM, cek. Sekali saya terjumpa tentang tongkat ali ni. Tongkat ali. Hebat. Dapat meningkatkan testosteron dalam tikus dan sebagainya. Jadi, tapi ini semua kajian kepada binatang. Jadi apabila saya cek, saya nampak ada satu kajian yang gunakan sel-sel daripada buah zakar manusia. Ya? Jadi sel-sel daripada buah zakar manusia dicampur dengan ekstrak tongkat ali, didapati dapat meningkatkan tahap testosteron berlipat ganda. Wah, itu hebat. Jadi saya gunakan data tu untuk saya buat kertas kerja pada waktu tu lah. Tapi pada waktu tu saya dijelas dorang challenge saya, cakap, okay doktor, you cakap tongkat ali ni buat macam ni, you buatlah clinical study, baru boleh tahu betul atau tidak. Itu yang kita buat clinical study untuk tahu sama ada tongkat ali ni benar-benar dapat meningkatkan tahap testosteron. Jadi kajian ni bukan kajian olok-olok ataupun main-main, tidak. Ini mendapat kelulusan KKM tau. Pasal apa? Kita kena buat protokol, kita kena buat kena go through komiti etika dan sebagainya, baru boleh lepaskan. Mengambil masa 3 tahun tau untuk kita dapat kata orang tu permission ataupun diberi kelulusan untuk kita buat kajian tu. Jadi maka pada waktu tu kita dapati memang sah tongkat ali tu dapat meningkatkan tahap testosteron berlipat ganda. Jadi itu yang kata orang tu kemuncak clinical study first time in Malaysia, bukan lain tempat tau, in Malaysia kita buat clinical study. Wah, lepas tu meletup lah. Meletup. Yang seronok sekali siapa tahu? Siapa? Atletik lah. Atletik di Amerika, di Canada, diorang beli tongkat ali macam nak gila. Daripada Malaysia? Daripada Malaysia. Kita baru nak buat kajian, diorang yang buat macam-macam dan sebagainya. Jadi anda boleh bayangkan yang anda tengok di Malaysia, di Canada, di Australia, di Amerika, semua yang tongkat ali yang diorang jual ni semua ni dari mana tau? Dari Malaysia. Ya, itu dia. Dari Biotrophic lah. Macam itulah cerita. Okey. Tongkat ali ada je dekat Indonesia. Ada. Dekat Thailand ada? Any rainforest. India pun ada. Kenapa Malaysia the best? Itulah dia. Tanah. Tu cerita. Tanah. Malaysia ni memang Tuhan dah kurniakan begitu hebat. Begitu menakjubkan. Begitu, I can say, it's like a miracle lah. Jadi cuma di Malaysia saja. Kalau negeri lain, you kalau tengok tongkat ali tu macam tongkat ali badak. Besar-besar pokok dia. Tengok sampai ke atas. Tapi di Malaysia ni tak macam tu. Dia macam mana? Dia halus-halus. Kecil-kecil. Tak, bukannya besar-besar. Bush. It's like a bush. Ya. Tapi akar dia panjang gila. Panjang sangat. Jadi nak gali tu will take time, dan ada cara-cara nak gali tu semua tu. Jadi itu perbezaan dia. Dan didapati bahan-bahan dia, all these various phyto element yang terdapat dalam tongkat ali tu memang mempunyai banyak khasiat yang tidak terdapat, tak dijumpa di mana-mana tongkat ali.
di negara lain. Jadi that is the thing. Jadi kalau tengok dekat di internet ke apa ke Tongkat Ali, they always put Tongkat Ali Malaysia. Diorang tak cakap Tongkat Ali je. Okey. Tongkat Ali Malaysia. Malaysia, Yes. Okey. Okey, pokok Tongkat Ali. Kita tengok pokok Tongkat Ali Yang duk buat kapsul, yang duk buat suplemen, dia ambil bahagian mana? Bahagian dahan dia ke, bahagian akar dia ke, pada daun tu? Itu yang kadang-kadang kita kena faham. Sebenarnya akar dia. Akar dia. Jadi kalau kita ambil bukan akar kat bawah tu, dia adalah sampai 1 meter kalau tak salah saya. Dari ke bawah tu semua tu ialah mempunyai khasiat. Okey. Jadi apa yang dilakukan, diorang dah ambilkan akar, jadi akan diproses lah. Adalah kilang-kilang biotrofik, kilang biotrofik akan buatlah pemrosesan dia, testing nak tengok sama dia benar atau tidak, kandungan dia betul atau tidak betul, ataupun lain-lain yang kita dah buat standard dan sebagainya kan. Nak tahu. Pasal kadang-kala ni kita tak tahu pasal benda yang diberi ni biasanya keratan-keratan kayu-kayu kan, jadi nak tahulah sama ada kandungan yang kita tahu memang kandungan yang sebenar. Yang sebenar Betul. Itu satu. Yang kedua tu kan, spesies Tongkat Ali pun mustahak. Okey. Ada 2 jenis spesies, Apiculator and Longifolia. Tapi ada banyak lagi spesies-spesies yang lain yang mungkin tak ada apa-apa kaitan langsung. Oh, tak ada bahan aktif kita nak. Betul. So yang biotropik ataupun yang doktor banyak tadi spesies apa? Apiculator dengan Longifolia. Longifolia Ya. So dia bahan aktif apa yang power dalam Tongkat Ali yang boleh boost testosteron? Okay, that is one element tau yang orang panggil sebagai glycoprotein. Glycoprotein. Glycoprotein extract, dan orang dah buat kajian, itulah satu-satunya yang memberikan power ataupun tenaga yang dijana daripada Tongkat Ali kepada kita yang mengamalkannya lah. Dan pada waktu tu kita gelarkan elemen tu sebagai uripeptides pasal dia glycoprotein, jadi kita gunakan uripeptides. Okey. Ya, habis tu dia ada yang lain lah, uricamenone, urocolactone, adalah dia punya kandungan dan sebagainya, dan didapati memang mixture of all these various herbal element tu yang memberikan tenaga kepada Tongkat Ali tu. Kekuatan ataupun dia punya efek. Ya. Lepas tu pandangan dia, okey, alah doktor, saya pun ada je tanam Tongkat Ali. Boleh. So, tanam Tongkat Ali, ambil dia punya akar, rebus minumkan lagi better, ataupun ambil dalam bentuk suplemen. Mana yang lebih meningkatkan bioavailability dia? Okey. Dia macam ni tau. Kita tak nafikan. Memang pokok-pokok ni macam kita jugalah kan. Ada penyakit, ada macam-macam dan sebagainya. Kalau tempat tu ditanam tempat tanah yang ada banyak kata orang tu herbicide lah, ataupun kompound-kompound yang tidak sihat dan sebagainya. Jadi sudah tentu kalau kita gunakan benda tu, bahan-bahan yang tak sihat masuk dalam badan kita kan. Jadi pasal tu lah perlu diproses. Ada pemrosesan dia, standard dia. Ya, jadi kalau kita nak pastikan produk tu berkualiti mengikut standard yang kita perlu, dia ada cara dia lah. Cara dia macam tu lah. Diproses, habis tu ada drying dia, habis tu whatever proses-proses yang perlulah. Tapi yang utama sekali, yang pertama kita gunakan freeze drying. Freeze drying. Itu mana bahan-bahan yang ada tu semuanya terselindung, tidak akan hilang kekuatan dia. Lain kepada factory-factory yang lain, orang gunakan dry frying lah. Dry frying tu mana gunakan bahan yang panas, suasana yang panas. Jadi apa-apa bahan yang tak boleh kena dengan panas akan hilang lah dia punya tu. Freeze drying akan kekal. Okey. Jadi pasal tu mahal, pasal proses dia mahal. Ya. So bagi pandangan Dr. Ismail, Tongkat Ali punya phytochemical ni, betul, kalau lah kadang-kadang phytochemical ni dia heat sensitive. Betul. Letak air panas hancur. Betul. Macam kita minum sia-sia je. Betul. Macam Tongkat Ali punya phytochemical, dijadikan kopi lah, kopi songkok lah, macam-macam kopi lah. Betul. Dia buat tahu untuk kuat. Ya. Bahan aktif tu masih okey tak bila kita letak air panas? Okey lah, satu ketika dahulu adalah banyak
mereka-mereka ni yang menghasilkan kopi dan sebagainya. Sampai sekarang ni kopi yang mengandungi tungkat ali diharamkan di Singapura. Pasal dia cakap kopi tungkat ali dan sebagainya. Tapi sebenarnya abuk tungkat ali pun tak ada kat dalam tu. Cuma nama. Pasal apa? Nama tungkat ali tu kan power kan. Jadi a lot of money. Ada satu independent punya researcher dah buat kajian beberapa kopi yang bergelar tungkat ali. Dia dapati apa pun tak ada apa-apa. Penipu. Penipu. Itu yang memang jelas lah kan. Tapi kita tak nafikan. Memang kopi jenama-jenama tertentu macam kopi daripada Nestle memang ada. Kopi daripada Biotrophic memang ada. Pasal they need to do it lah, pasal memang benda tu kan legitimate business. Kalau yang mengarut business overnight ni semua ni macam-macam dia cakap. Tapi bioaktif tu okey lah. Boleh dalam keadaan panas. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Pasal kopi memang benda tu dah diproses cara macam tu. Okey. Menarik. So pasal tongkat ali lagi ni Dr. Ismail. Ya. Kenapa tongkat dan ali? Kenapa bukan tongkat orang lain? Itulah nenek moyang kita lah. Kalau nak katakan dua nama ni amat popular tau. Satu ialah Saidina Ali, lagi satu Sadatina tongkat Ali Fatimah. Sadatina Fatimah. Jadi banyak dikaitkan dengan mereka lah. Kalau berkaitan dengan perkara intim dan sebagainya, dia dua nama yang very popular lah. Kalau kita cakap tentang tongkat Ali, ialah apa tidak kan, bayangkan power kan tongkat Ali. Ali punya tongkat. Jadi memang kalau gunakan tongkat memang pukul kau lah kata dia. Pukul kau. Macam tu lah. Ini kefahaman orang kan. Warrior kan. You become a warrior. With a sword. You become like Ari. Macam tu lah lebih kurang. Kacip Fatimah tahulah apa maksud dia kan. Kacip. Dia cerut sampai cerut habis lah. Macam tu. Kacip Fatimah. Bukan tu aja. Okey lah. Senaman. Senaman Saidina Ali. Apa dia tahu? Kemud. Oh ya. Yes. Tu yang bagi Kiga exercise tu. Kiga exercise lah. Dia dalam bahasa Melayu senaman Saidina Ali. Yes. Baru tahu. Kalau orang lama tanyalah. Awak tahu tak senaman Saidina Ali? Itulah dia. Kemud sampai mati kata orang. Okey, saya baru tahu. Barulah padak sampai habis. tak jatuh. Okey. Habis tu senaman kacik Siti Fatimah pun sama juga. Kemud juga. Kemud juga Menarik. Sepanjang Dr. Ismail sebagai andrologist ataupun pakar sakit tuan ni, ada kes-kes yang agak dia pernah berlaku tapi macam tak masuk akal. Macam kena rogol ke. Lepas tu doktor yang attend sebagai medical doctor andrologist. Memang ada banyak kes lah. Ada beberapa kes. Salah satunya satu kes ni yang mana si Polan ni dia dah bercerai dengan pasangan dia lebih 10 tahun. Umur pun dah tinggi. Dia membela anak perempuan. Dan anak perempuan dia ada kawan. Kawan dia tu agak liar kononnya. Dan kebetulan sesuatu berlaku kepada budak tu. Dan budak tu memberitahu kononnya si Polan ni merogol dia. Macam itulah lebih kurang. Itu kes lama yang mana pemeriksaan telah dilakukan kepada yang budak perempuan tu. Dia dapati memang budak perempuan ni bukan kena rogol, memang dia memang biasalah. Bukannya kata orang tu perawan ke apa ke tidak. Jadi kebetulan si Polan ni kerja dia terganggu lah. Tersekat. Kebetulan tak ada kes yang tak ada siapa yang dapat memberi penjelasan dan sebagainya kecuali mereka berjumpa dengan saya habis itu untuk mengesahkan. Tahu sajalah sekarang ni kan obat-obat kuat ni memang banyak ada orang cakap. Jadi siapa-siapa yang tak kuat kalau makan jadi kuat, itu tak benar. Kalau you tak kuat, you makan ubat kuat, sama ada you mati ataupun tak jadi apa-apa. Okey, pasal apa? Bukan benda tu yang mati, badan you dah tak rot. You bayangkan. Kalau misalnya you tak dapat bersama dengan pasangan you, itu mana sistem you dah out.
Otot dah tak kuat, semua tak kuat, tenaga tak kuat, semua tak kuat. Pasal apa? Sistem syawak ni satu sistem yang aktif. Kalau kita tak buat, semua sistem tu akan completely knockout. Jadi dengan cara tak langsung apabila saya buat pemeriksaan kepada lelaki ni, saya dapati kemon dia tak kuat, semua tak kuat, tak boleh buat apa-apa. Ya, kalau you kasih dia ubat kuat lebih daripada biasa, mungkin dia tak akan bercakap kat situ. Mungkin dia tak ada. Dia mati dia. Itu cerita dia. Okey. Jadi apabila perkara tu ditanya dengan saya cakap macam tu lah. Ya, oh boleh doktor, makan ubat kuat boleh. Siapa cakap makan ubat kuat? Yang kuat siapa? Tak ada orang yang kuat. Kan? Salah makan, you habis kat situ juga. Jadi macam tu lah cerita dia. Dan kebetulan itu yang testimoni yang saya dapat beri kepada kes tu. Dan saya difahamkan memang telah dibuang. Kes tu telah dibuang. Macam tu lah. Ada juga kes-kes yang lain lah berkaitan dengan mengalami kemalangan, jadi terhentak kepada anggota kelamin dia. Dan jadi tak ada doktor yang nak sahkan yang dia ada problem kat bahagian tu dan sebagainya, tentang air mani dan sebagainya. Jadi kebetulan saya dapat huraikan lah tentang kes tadi itu, yang mana lepas dia mengalami kebengkakan dan sebagainya, ya kebetulan masa dia kena kemalangan tu, ya nasib baik doktor awal yang periksa tu buat ultrasound dan dapati memang ada keradangan kebengkakan. Dan keradangan dan kebengkakan bagi anggota kelamin itu kata orang tu ketara. Ya, ketara lepas 6 bulan lepas tahun menjadi lebih ketara. Jadi menunjukkan memang akibat sekunder kepada kemalangan tadi disahkan. Jadi dia pun dapatlah papasan dan sebagainya mengikut. Tapi ialah dalam umur yang macam ini, tahu sajalah kan, saya dah masuk almost 76. Ya, 76. Jadi kalau ditanya oleh lawyer ni kan, bertalu-talu, saya getar lah. Dia tanya macam, saya pun mengamuk lah. Naik angin kan. Jadi saya fikir lagi baik jangan. Tak susah nak terima kes-kes macam ni lah. Itu yang lama, saya dah buat dah lama. Jadi memang kita tak nafikan lah kes-kes macam ni memang memang berlaku dan perlu dapat keterangan yang jelas, yang sempurna macam tu lah. Ya. Okay, menarik. Saya memang pasal tongkat Ali Dr. Ismail. Okay, tongkat Ali ni kan memang daripada Malaysia power. Betul. Okay. Lepas tu banyak dieksport, kita ekspor banyak ke US, betul. Amerika dan sebagainya. Ya, extract kan. Kita kadang-kadang terfikir tau, kalau US tahu negara besar, so bila dia tahu benda tu tak ada dekat negara dia, tapi benda tu power, dia akan try develop something untuk lawan tongkat Ali. Sama macam kes sawit. Betul. Sebab dia geram dengan sawit, dia naikkan kacang soya punya minyak. Betul. Ada tak macam langkah-langkah macam tu yang dibuat oleh negara besar Okey. Kita tak nafikan lah. Kalau kita cakap tentang tongkat Ali ni kan, antioksidan. Jadi kita dapat menunjukkan mempunyai kata orang tu peranan sebagai antioksidan, dan juga macam-macam lagi yang kita dapat gambarkan, yang lebih daripada apa yang mereka ada. Mereka ada yang kita panggil sebagai ginseng, ya. Mereka they got their own so-called Siberian ginseng, American ginseng dan sebagainya, dan diorang cakap sebagai adaptogen, bagus untuk kesihatan, bagus untuk tenaga dan macam-macam dan sebagainya. Tapi apabila kita dah keluarkan tongkat Ali ni dengan dia punya fungsi, peranan dan sebagainya, rupanya lebih batasan daripada ginseng. Jadi pasal tu mereka bersungguh-sungguh nakkan. Jadi memang no way diorang boleh produce produk ni kerana dia perlukan tanah, seperti saya cakap kan. Tanah mesti nak sesuai mengikut macam tanah di Malaysia. Kalau dia ambil daripada Thailand, daripada mana-mana negara seperti Indonesia dan sebagainya, orang takkan dapat bahan yang ada tu, yang saya cakap tadi tu. They will not get that. Jadi memang sah menunjukkan apa yang ada dalam tongkat Ali kita ni memang sah menunjukkan ada bahan-bahan ni. Bukan senang nak jual dengan Amerika, saya difahamkan. Setiap extraction proses kita lakukan, dia nakkan dia punya
dia punya standard. Standard Chemical standard dia berapa. Pasal apa? Setiap extraction standard dia lain tau. Every standard, every extraction dia nakkan standard. Pasal orang ada FDA dan sebagainya kan untuk kelulusan. Jadi kita punya memang no issue, no problem lah. Kalau dibandingkan dengan negeri lain. Sebab saya tengok sampai Tongkat Ali keluaran Biotropik tu dalam buku memes, buku merah. Betul. Yes. Buku memes tu saya tengok. Saya memang doktor perubatan juga. Betul. Bukan senang suplemen nak ada dalam buku tu. Exactly. Yes. Itu saya cakap dengan doktor-doktor kita di sini. Dia cakap, you ada benda yang baik, yang bagus. Buat apa Mak Saleh punya ubat semua you kasih kan? Kita punya produk ni, Malaysian punya produk ni kita kena utamakan. Lebih-lebih lagi kita dah buat kajian dan sebagainya. Bukan calang-calang punya ubat ni. Suplemen. Buku merah, buku memes. Exactly. Ya. Hui, Bukannya dalam senang nak masuk situ. Betul, bukan senang. Dalam ni, dalam ubat ada herba, ada herba-herba tertentu sebenarnya. Tertentu, yes. Kalau buku herba, suplemen dah ada dalam ni, maksudnya takkan ada keraguan kan? Exactly. Yes. Yeah. Okay, menarik. Tak payah nak cakap banyak lah. Kita tunjuk aja. Okay. Itu cerita dia. Okay, baik. Okay, macam Dr. Ismail cakap, Tongkat Ali dia export kat US untuk digunakan untuk atlet dia orang. Betul. Kalau makan Tongkat Ali secara konsisten, rasa-rasaan test doping ni sangkut tak? Tidak, pasal saya dah cakap tadi kan. Yang efek Tongkat Ali ni, kita bukannya ambil testosteron. Kita ambil produk herba. Tak ada testosteron, tak ada apa-apa. Jadi kita makan. Apabila kita makan, ya bahan-bahan yang terdapat dalam Tongkat Ali itu pergi ke kilang-kilang yang menghasilkan testosteron. Itu yang berlaku. Yang seperti saya cakap, dia meningkatkan tahap testosteron, menurunkan tahap sex hormone binding globulin dan juga dia dapat asingkan testosteron yang bounded testosteron yang dah lekat dengan transport system. Jadi dia dapat asingkan, dapat lepaskan testosteron untuk kegunaan badan. Jadi anda bayangkan dengan 3 cara, Tongkat Ali dapat beri 3 cara untuk meningkatkan tahap testosteron dalam badan kita mengikut keperluan kita. Apa yang kita takut di sini, testosteron pun ada kaitan dengan kanser. Kanser buah zakar. Okey, kanser buah zakar you can get ke? Kemungkinan kalau misalnya testosteron, dihidrotestosteron meningkat. Kalau dihidrotestosteron meningkat lama dalam sistem you bertahun-tahun, kemungkinan boleh buah zakar you boleh menjadi kanser. Tapi tidak. Kajian awal yang kita lakukan menunjukkan dihidrotestosteron normal, tidak meningkat. Yang lain-lain semua meningkat. Itu yang pasal tu lah yang Mak Saleh ni suka. Pasal tak ada satu produk yang menunjukkan dengan jelas yang dihidrotestosteron tak meningkat. Tapi testo meningkat. Free testosteron. Ya, free testosteron meningkat. Itu yang power tu. Precursor of testosteron semuanya meningkat. DCA tu lah, no? Betul. Saya pun ada study juga pasal Tongkat Ali secara detail dan memang agak menakjubkan sebenarnya. Tengok kalau testosteron, Tongkat Ali kalau tak sepower ni, dia tak ada dalam buku memes edition 4 yang mana ni last year punya, ni updated punya antara terbaru. Betul. Dan tengok every 3 months orang keluarkan. Yang ni bahagian dia. Terang-terang Biotropics, lepas tu ada bagi tahu pasal Tongkat Ali. Nampak? Maksudnya suplemen Tongkat Ali ni memang berada pada levelnya sendiri. Betul. Dan tak tolak kemungkinan Dr. Ismail. Lambakan ubat kuat sekarang ni senang gila dapat. Even dekat TikTok pun senang. Betul. Terjual gitu saja. Yang paling menakutkan, kadang-kadang dia juga doktor yang jual. Apa pandangan doktor dengan senang dapat macam ni? Okeylah, kalau kita cakap, kalau ikutkan etika perubatan, doktor tak boleh macam buat produk jual ke apa ke, itu dah kira langgar peraturan, conflict of interest dan sebagainya kan. Memang kita nafikan. Tapi memang sekarang ni kan, anda tengok, buka YouTube, macam-macam punya muka doktor keluar, macam-macam orang cakap. Yang pertama, anda tak tahu betul doktor tu betul atau tidak. Mungkin AI gambar AI je. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang setengah-setengah tu gunakan muka saya. Muka saya menjadi macam muka sampah masyarakat. Kalau lelaki je punya benda aja, muka Dr. Ismail dia tunjukkan. Banyak. Baru-baru ni ada satu produk, saya pun tak pasti apa produk, dia tunjukkan muka saya
bercakap. Saya tak pernah pun tengok saya bercakap macam tu. Saya boleh bercakap. Ya, muka macam ni. Hari ni muka macam ni. Hari tu muka lain. Habis tu produk tu kalau anda cuba tengok dalam laman tak tahu apa produk. Mengarut ni produk. Jadi anda kena jaga. Satu kena jaga. Kena scam. Sekarang scam ni memang big business. Scam business big. Nothing. Diorang tunjukkan gambar-gambar ni, anda beli, anda dapat apa? Habuk je. Tak ada apa-apa dalam tu. Duit melayang. Yes, duit habis. Menyakitkan hati. Kalau misalnya produk tu ada bahan-bahan yang boleh mendatangkan mudarat kepada kesihatan anda, naas. Itu yang kita khawatir. Itu lah yang buat kuat tu. Pasal apa? Diorang main masuk, campur aduk semua. Ya, tahu apa-apa dia main masuk je. Ada yang banyak yang mati akibat daripada makan ubat kuat. Doktor pernah jumpa kes betul? Banyak, yes. Serangan jantung Iyalah pasal dia memang sakit jantung. Ya, tahu sajalah kan. Umur kita dah meningkat, kencing manis, kardiovaskular lah, masalah tu semua tu. Habis tu makan ubat kuat. Tak tahu yang diorang masukkan bahan-bahan larangan yang tak dapat, perlukan kelulusan Kementerian Kesihatan, macam misalnya kan tadalafil, habis tu sildenafil, macam-macam. Tapi bukannya tahap yang rendah, tahap yang paling tinggi dia taruh. Kalau makan, kepala kita boleh berpusing kepala. Tekak macam nak hidung sumbat, jantung macam nak meletup. Jadi ni sebenarnya buat apa? Kalau kita ada masalah mati pucuk, kita jumpa dengan doktor lah kan. Pastikan kita pergi ke Kementerian Kesihatan dah cukup. Pergi ke klinik kesihatan. Jadi nanti kita akan dirujuk kepada pakar-pakar yang berkaitan. Sekarang ni kita perlu tahu jugalah kan, banyak sangat klinik-klinik yang mengarut ni kat luar. Kadang-kadang macam-macam orang jual dan sebagainya. Mungkin betul tak betul, Allah alam, tak tahulah. Jadi itu dia. Jadi kalau ada masalah kesihatan, kita perlu tahu masalah kesihatan ni, apa dia masalah kesihatan? Yalah, mendatangkan mudarat kepada diri kita, kesihatan kita. Macam lelaki ni, dia ada masalah kesihatan berkaitan dengan fungsi syahwat dia, fungsi naluri, ereksi dan sebagainya. Itu masalah kesihatan. Bukan masalah memalukan. Kita tak boleh cakap pasal benda tu, boleh memalukan kita. Macam tak seronok dan sebagainya. Itu masalah kesihatan. Wanita pun tahu you ada masalah kesihatan, pasangan you pun tahu, tapi you tak nak mengaku. Tak nak mengaku. Itulah cerita dia. Ke malu, stigma ke apa? Tak tahulah, dia fikir macam benda tu mengaibkan, nak cakap dengan orang malu dan sebagainya. Kalau wanita dia ada masalah, dia jumpa doktor. Tak ada tunggu-tunggu lagi. Kita bukannya jumpa doktor, kita DIY. Pergi cari ubat tu, cari ubat ni, sampai terus kita pun jatuh, pingsan ke apa ke, baru masuk hospital emergency. Bukan macam tu kan. Tak pasal-pasal kan. Exactly. Jadi ubat kuat ni memang kita tak nafikan, memang dah lama. Memang jangan kena scam. Jangan kena tipu. Orang gunakan muka-muka doktor yang anda kenal, yang anda tahu, anda kena scam. Okey, Dr. Ismail, tahu tak kenapa ubat kuat, putih, cepat kuih antara produk yang evergreen yang senang gila nak jadi jutawan? Biasalah. Dia tiga benda tu confirm laku kerah. Betul. Tambah-tambah letak pula muka Dr. Ismail. Kan? Ramai yang buat macam tu. Itulah. Yang menggunakan muka doktor-doktor yang berautoriti ni. Saya fahamkan New Prep ni, bila kita baca bahan-bahan dia dengan ada tongkat ali, lepas tu daun kesum. Saya suka baca research. Dan dia punya mechanism of action seakan-akan macam ubat kuat, tapi bukan ubat kuat. Apa pandangan Dr. Ismail? Okeylah, jadi kalau kita gunakan nama yang sama, ubat kuat, apa yang kita nak kuat ni? Itu cerita dia kan. Soalnya memanglah kita faham lah apa dimaksudkan. Tapi di sini kita perlu faham tau, kalau kita mempunyai tenaga fizikal, kita berupaya, bertenaga, dan kita mudah teruja, bersemangat untuk kita berintimasi dengan pasangan kita, saya fikir tak ada masalah. Cuma kita rasa macam kurang tenaga dan sebagainya. Jadi kalau kita ambil suplemen-suplemen yang boleh memberikan kita cergas, tubuh badan kita lagi kuat, sihat, kita mudah teruja dan sebagainya, maybe formula tu bagus untuk kita. Macam itulah. Jadi memang lebih daripada 20 tahun dulu kita dah tahu tongkat ali. Tapi macam sekarang ni kita dah buat pelbagai kajian yang kita dapati, ialah tongkat ali yang sedia ada ini
memang bagus untuk macam-macam. Kesuburan, kemandulan lelaki, masalah kesuburan, masalah tenaga, masalah perasaan batin, ya, confident kita, kekuatan kita, tenaga kita dan sebagainya memang tak dinafikan. Banyak kajian telah menunjukkan. Habis itu kebetulan pula kajian lagi. Kita memang lagi masa ke semasa buat pelbagai kajian herba-herba yang tempatan yang sedia ada lah. Satu herba tu yang nama kesum. Anda tahulah, anda kalau makan laksa Johor ni, memang mesti makan kesum. Bukan tu aja. Nenek moyang kita gunakan kesum untuk apa tahu? Untuk mandikan anak-anak doang. Untuk intelijen. Kata dia, mandikan budak ni baru cergas, baru pintar kepala otak dia. Oh ya? Yes. Saya baru tahu. Jadi tak payah mandikan, kasihlah kesum. Suruh makan. Ya, selamat, tak ada apa-apa. Jadi bayangkan, kajian menunjukkan kesum ni punya antioksidan lagi hebat. Ya, dapat meningkatkan sel-sel dalam kepala otak kita dan sebagainya. Lagi cergas, hebat, confident kita pun meningkat. Campur pula dengan new prep, campur pula dengan tongkat ali ekstrak ni. Oh, lagi power lah kata orang. Jadi latest lah yang anda nampak ni sekarang ni. Kalau saya tahu lah daun kesum dia bagus untuk minda yang Dr. Ismail. Once setiap kali saya makan laksa, saya takkan buang daun kesum tu. Saya papak, kunyah habis. Kunyah. Baru saya tahu baik untuk otak. Betul. So daun kesum campur pula dengan tongkat ali, dosis 200 mg dengan 1 mg. Betul. Dia naikkan sexual performance. Ya. Kemampuan dan naluri. Tuhan dah kasih kita semangat. Lagi lebih semangat kita. Naluri kita berkobar-kobar. Perasaan syahwat kita melambung-lambung. Mungkin bergegar. Menarik ni. Oh, WRS ni boleh dapat kat mana ni? Dekat TikTok boleh? By Tropic Official boleh? So dekat kedai-kedai kita punya offline shop? Online saja Okay, dapatkan dekat online saja By Tropic Official. TikTok ada? Shopee? TikTok ada? Shopee pun ada. Yang penting datang pada HQ. Jangan beli yang fake produk. Ada fake produk? Ada fake ke? Okay, tak lama lagi tu. Ya, tak lama lagi lah. Ni kita buat podcast ni, tak lama lagi Besok lusa malam ni tak tahu. Terus ada fake produk mampus. Okay, baik. Okay, Dr. Ismail. Selain tongkat ali ni elok untuk testo, elok untuk tenaga dan sebagainya kan. Elok tak tongkat ali untuk awet muda? Kan sekarang ni tengah regenerative medicine, betul, yes, biohacking, longevity kan. Okey. Di sini kita perlu faham kan, apabila kita cakap tentang awet muda, bukan kita terus jadi macam orang muda, tidak. Ya, kita perlu semangat. Semangat kita boleh disamakan dengan orang yang muda. Misalnya katakan kekuatan kita, cara kita berjalan, cara kita bergerak, cara kita bercakap, tenaga kita, emosi kita, perasaan kita dan sebagainya. Mungkin muka kita berkedut-kedut tu biasalah kan. Memang exposure to the sun dan sebagainya bertahun-tahun. Kalau compare dengan orang muda, kita dah exposure dah 70 tahun. So tentu muka kita berkedut-kedut kan. Tapi semangat kita, kekuatan kita, tenaga kita dan sebagainya. Itu yang kita gunakan istilah longevity, rejuvenation dan sebagainya. Jadi kita tak nafikan memang hormon mustahak. Ya, lebih-lebih lagi seks hormon. Seks hormon tu mana? Untuk wanita estrogen, ya, dan untuk lelaki testosteron. Tapi itulah dia. Untuk apa? Jadi kita tahu bukan saja untuk syahwat kita, untuk sel kita, untuk otot kita, muscle kita, otak kita, tenaga kita, kekuatan otot-otot dalam badan kita dan sebagainya. Jadi it's not just sex. Ya, kalau kita nak kaitkan dengan anti-aging ataupun healthy aging, itulah dia. Testosteron betapa mustahak. Tapi bukan tu aja. Kajian menunjukkan, ya, new prep yang kita buat kajian ni menunjukkan tahap hormon ketumbesaran ataupun growth hormone pun dapat ditingkatkan. Yes. Anda bayangkan apabila kita dah berumur, tahap growth hormone kita akan menurun. Tahap hormon growth ni dia lebih kepada untuk wear and tear. Jadi apabila kita dah umur dah meningkat, jadi banyaklah kita nampak sel-sel kita menjadi kurang aktif dan sebagainya. Jadi untuk pemulihan, untuk wear and tear, pemulihan dan sebagainya, growth hormone very important. Kajian menunjukkan pengambilan tongkat ali itu dapat meningkatkan growth hormone. Malahan
Ya, kajian menunjukkan ini semua ni kajian yang sah tau. Bukan sebarangan. Dapat menunjukkan yang tongkat ahli ni, yang new prep, yang bukan sebarang tongkat ahli, yang I'm talking about new prep tau. Very specific. 5 star daripada extract 5 star. Dia berfungsi sebagai conductor. You tahu apa dia? Conductor. Music conductor. Anda bayangkan, conductor yang luas. Ya, growth hormone, testosteron, Okay. thyroxine, cortisol. Cortisol dia tak mau tinggi tau. Tinggi tak bagus, stres. Dia rendahkan cortisol. Kan? Oh, macam tu Yes. Jadi you bayangkan, a fantastic conductor, you know. Testosteron, wah, dua tadi. Naik. Naik 2 double. Growth hormone, lagi. Thyroxine, okey lah, satu lah cukup. Satu cukup. Cortisol, dua turun. Turun. Macam tu cerita dia. Oh, macam tu Dah lah macam tu. You punya HDL level naik. LDL Kolesterol level naik. Turun. Tapi jangan you fikir you makan buat bodoh je macam tu, tak boleh. You kena aktif. Yes. Aktif. Tu cerita dia. Kalau buat bodoh je, kita jadi bodoh. Itu cerita dia. Dan banyak sangat suplemen tongkat ali dekat luar sana. Betul. Macam mana doktor nak kata 5 star dengan new pack is the best? Okey lah. Anda bayangkan anda buat apa check up tentang apa herba-herba yang terdapat di Malaysia ni. Anda dah tahu. Okey, new prep tongkat ali. Tengok kajian yang dilakukan tongkat ali. Semuanya kajian yang ada dalam dipaparkan semuanya ialah daripada tongkat ali, daripada jenis 5 star ni. Tak ada yang lain. Yang company lain dia tunjuk. Betul ke buat kajian? Apa? Tak buat apa-apa. Jadi itu cerita dia. Jadi memang tak kita nafikan 20 over years. It's no joke. Kan satu-satunya. Betul. Satu-satunya yang kajian tu amat. Tak boleh kita nak nafikan. Ya, bukan senang nak masuk dalam buku MIM tu, kan senang. Yes, betul. Kalau tak ada kajian, tidak ada pengesahan dan sebagainya. Bukan testimoni tu siapa-siapa boleh cakap. Sekarang Kajian. boleh buat sendiri testimoni tu. Boleh. AI pun boleh buat. AI kan? Sebab itulah Dr. Ismail, saya kalau kita bila scientific approach ni, testimony feedback tu the lowest punya evidence. Luar forget ya, tak payah nak tunjuk lah. Kan? Sakit hati ya. Kita research kan. Betul, research. Research based. Yes. Bukan research mengarut, tidak. Sekarang ada banyak buku-buku mengarut, research mengarut. Betul. You bayar duit, diorang buat research for you, nothing. Betul. Mesti nak publish. Yes, publish. Journal. Journal Journal yang authentic. Authentic, yang high impact. berwibawa. Tu cerita dia. Bukan senang Bukan senang. Rasanya berapalah Biotropik habis untuk buat research ni. Kalau boleh disclose tu Menangis bang kau dengar. Tapi dalam ni pun ada sebut pasal 5 star. Maksudnya memang terus. Exactly. And then the name kita bagilah 5 star. 5 star. Menarik. cerita dia. Okay. Perempuan boleh ambil suplemen tongkat ali? Boleh. Tak masalah. Jadi pasal apa kita cakap boleh? Ya, bukan testosteron aja. Kan dah cakap semua hormon-hormon. Ya, kortisol direndahkan, thyroxine, habis tu testosteron, habis tu progestogen. Progestogen mustahil untuk wanita kan? Jadi boleh convert. Okey. Boleh convert tu progestogen. Jadi itu dia. Habis tu untuk tenaga, kekuatan, kesihatan dan sebagainya. Jadi kita tak nafikan wanita yang mengamalkannya rasa lain. Dia rasa dia bertenaga. Dosis sama dosage? Tak. Dosage dia memang rendah lah. Kalau dibandingkan ni, it's about half the dose of apa yang lelaki ambil. Okey. Ya, standard dia macam tu lah. Antara 50 mg hingga 100 mg maksimum. Ya, lelaki ambil 200. 200. Itu memang dah standard kita dah buat. Dose, Satu ketika dahulu, diorang kasih 100. Didapati kajian yang kita buat. Lepas tu kita dapati 200 kira macam standard. Memang bagus. Macam tu cerita. Okay, faham. Kalau kawan tu bina badan ataupun kawan tu memang kerja dekat aircon saja, dos sama ke? Okey, ini mengikut keperluan tau. Biasanya kan kalau kita cakap tentang ini ada kaitan dengan umur, dengan berat badan.
Ya, ini kajian yang dilakukan didapati kalau berat badan dia kalau meningkat, suatu tentu dia kena ambil dos yang lebih tinggi lah. Okey. Mungkin daripada 2 kapsul dia kena naik 3 ataupun 4. Ini berat badan otot Berat badan. ke apa? Berat badan keseluruhan. Keseluruhan Keseluruhan. Oh. Katakan berat badan dia 70 ke atas. Mungkin ini to take 3. Oh, okey. Kalau 2 tu mungkin okey, mungkin tidak. Kalau dia rasa macam kurang tak nampak apa-apa kan, dia ambil 3 baru dia cakap, aku rasa bagus. Aku tak mengantuk lagi, balik rumah pun bagus, driving pun tak mengantuk. Macam itulah dia gunakan simptom-simptom macam tu lah. Dia rasa bersemangat, tak letih, kuat, bertenaga, macam tu. Kata dia boleh nampak perubahan. Dos saja daripada weight. Satu. Lagi satu, keperluan dia. Kajian kita buat, kita dapati kalau untuk kesuburan lelaki yang mempunyai isi padu air mani yang rendah, lebih-lebih lagi lelaki yang berumur. After some time orang dapati isi padu air mani sikit sangat. Dia kata sikit. Jadi macam-macam dia makan bawang lah, itulah ini dan sebagainya. Tapi itu tak cukup. Dia mungkin testosteron is very important untuk merangsangkan accessory sex gland kan. Macam prostate dan sebagainya kan. Jadi dia makan tongkat ali bagus. Ya, 2 kapsul hingga 3 kapsul. Macam itulah lebih kurang. Ya, untuk mereka yang ada masalah kekurangan air mani, habis itu mereka yang ada masalah kesuburan, kemandulan, dapat ditingkatkan bilangan sperma dan juga isi padu benih. Dan kepada mereka yang dapati kurang bersemangat, kurang nafsu, kurang naluri, habis itu mereka makan tu mereka nampak perubahan yang ketara. Faham, menarik. Wih, menarik perkongsian dengan Dr. Ismail. Banyak saya belajar sebenarnya. Dan last soalan sebelum kita tutup kita punya discussion atau podcast. Okey. Yang ni mungkin dia tak ada kaitan dengan Tuan Ali lah. Okeylah. Apa pandangan doktor pasal oral sex? Okey. Di sini kalau kita cakap tentang hubungan seksual macam-macam cara lah kan. Kalau kita tengok tidak ada batasan kecuali hubungan seksual melalui lubang najis. Lubang najis, yes. Ini saya kena cakap cara macam ni kerana sebagai pengamal agama Islam, saya memang penganut agama Islam. Memang tidak ada apa-apa seperti saya cakap, hubungan seksual ni satu ibadah dan keperluan kita dan pasangan kita mengikut naluri masing-masing. Dan apa kita lakukan yang tidak memudaratkan kita ataupun pasangan kita. Jadi tidak ada masalah. Cuma kita perlu tahu tentang kebersihan. Kebersihan is very important. Jadi untuk lelaki, saya tentu kan anda tahu air mazi najis. Jadi anda bayangkan kalau air mazi itu kalau keluar ketika oral sex, itu dah kira makruh, kira najis. Macam itulah antara makruh dan najis. Jadi kalau misalnya hendak buat juga, mungkin seronok sangat, mungkin kena gunakan kondom lah. Itu satu. Yang kedua tu, anda kena lurut. Lepas tu dah nampak betul-betul kering, make sure tak ada apa-apa, boleh buat lah. Kalau kata orang tu seronok sangat dengan cara macam tu lah. Lagi satu saya nak jelaskan. Kadang-kala kalau lama sangat dilakukan, air liur mulut kita ni ada banyak kuman. Tahulah saja kan, oral hygiene kita ni kadang-kala dia macam lari sikit, kita tak pernah jumpa dentist dan sebagainya. Jadi suatu tentu kalau buat macam itu, kuman dalam mulut tu boleh masuk dalam saluran kencing. Jadi apabila benda tu berlaku, boleh kena urethritis ataupun keradangan urethra. Kalau perkara tu berlaku, jangan buat lagi. Dah jumpa dengan doktor. Nanti apa yang berlaku tau? Nanti kencing rasa sakit, gatal selalu kencing, rasa gatal, sakit dan sebagainya. Doktor dah tahu apa cerita dia, doktor kasih ubat. Lepas tu pastikan jangan buat. Tapi kalau seronok juga, gunalah kondom. Itulah cerita dia. Itu ikut masing-masing. Tapi kita tahu tak boleh memudaratkan diri kita dan pasangan kita. Betul. Tambah-tambah sekarang Dr. Ismail, kondom banyak flavor kan? Macam-macam. Boleh makan kondom. Nak makan pisang ada, strawberry ada. Strawberry dan coklat ada. No problem. Silakan. Yes. Sekarang pasangan yang halal. Tepuk dada, tanya selera. Tanya selera. Itu cerita. Selera kita nak tekak nasi kandak. Ada selera, ada nasi kandak. Jadi kita buat. Kita buat. Meeting sold out ni. Okay, Dr. Ismail. Ya. ERX, New Prep ni. Pasal apa yang bagus sangat dibanding dengan brand-brand lain? Dia in term of apa bagus? Ada clinical study banyak ke dan sebagainya? Apa pandangan doktor? Okeylah, kalau kita tengok New Prep ERX,
terbayang-bayang TRX. Tinggi tu TRX. Okey lah, sebenarnya macam ni tau. Kombinasi tongkat ali dengan kesum. Ya, bukan sebarangan tapi ekstrak tongkat ali dan ekstrak kesum yang dihasilkan oleh Biotrofic. Jadi anda tahulah kan proses dan sebagainya, ya, dengan yang saya cakap tadi itu freeze dry proses. Jadi bahan-bahan yang terdapat semuanya memang tulen, bagus dan sebagainya. Dan kalau kita buat campuran, kalau tak buat ujian klinikal tak sah lah. Kena buat ujian klinikal. Baru kita boleh tahu apa kebaikannya. Takkan kita cakap tongkat ali macam ni, Elio je. yang ini macam ni, dicampur jadi macam mana kita tahu kan betul ke tak betul. Jadi kita kena invest tau buat kajian klinikal. Itu yang orang tak nak buat kajian klinikal ni. Satu, investment tinggi. Nombor dua, kalau hasilnya tak bagus, habis tu you pokai. Jadi macam itu cerita dia. Jadi memang menunjukkan ya satu kombinasi yang amat menakjubkan. Ya, anda bayangkan saya cakap tadi kan, dia dapat meningkatkan kita punya ini, it's actually a neuromodulator. Orang cakap neuromodulator tu mana dia dapat mengimbangkan kita punya minda tau. Dapat mengimbangkan dari aspek perasaan kita, emosi kita, tenaga kita, syahwat kita dan sebagainya, dapat mengimbangkan. Dapat meningkatkan kita punya perasaan kepuasan, nikmat, naluri. Kerana apa? Kerana kesum tadi tu dicampur sekali. Synergistic synergistic. Exactly. Synergistic. Jadi I cakap tidak kajian kita buat ni. Habis tu bukannya sebarang kajian, kita buat kajian nak tahu sama ada produk ni dapat meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan intimasi dengan pasangan kita. Bayangkan mereka yang ada masalah, dia rasa macam dia tak yakin dapat melakukan. Dia rasa kekuatan ereksi dia tidak begitu baik dan sebagainya. Jadi mereka kita kumpul untuk kita buat kajian, dan juga kepada mereka dengan kita panggil sebagai comparative study lah, randomized clinical study, comparative clinical study. Barulah disahkan sebagai betul, kajian yang betul. Jadi kajian tu menunjukkan memang tepat, dia dapat meningkatkan kita punya confident untuk melakukan hubungan kelamin, dan dapat dia rasa tahap ketegangan tu ataupun grade of erection tu dapat ditingkatkan kepada tahap yang selesa dan seronok untuk dia dan pasangan dia. Itu yang paling important sekali. Selain daripada apa yang kita cakap tadi lah. So maksud Dr. Ismail, yang ni lebih kurang macam dia adalah herba kuat. Betul? Berdasarkan kajian, sebab setahu saya dia punya untuk new pride Biotropic, dia memang ada own clinical study untuk tongkat ali, untuk kesum. Yes. Even kesum campur tongkat ali pun ada clinical study sendiri. Betul, ada. So benda tu dia meyakinkan sebenarnya. Jadi so itu kalau maksudnya benda ni bagus untuk orang yang baru nak kahwin, plan nak kahwin, makan untuk preparation. Dia tak ada masalah, yes. Tahu sajalah, stress ni satu big problem tau sekarang ni, dengan traffic jam, dengan tu, dengan ni, dengan wallahualam macam-macam, pagi, siang, malam dan sebagainya. Anda bayangkan, you are a young person, jadi you need something yang boleh boost you up, give you energy dan sebagainya. Jangan cari mana-mana, cari ini je lah. Telan kemam settle. Itu cerita dia. Okay, nak dapat mana? Dapatkan dekat Biotropic HQ website ataupun dekat mana-mana TikTok ataupun Shopee. Yang paling best dan paling pastikan produk-produk yang original, authentic, bukan fake. Mungkin ada authorized dealer ke? Mungkin ada. Belum lagi nak lebih yakin, beli website terus lah, senang. Betul. Tak kena tipu. Kalau beli dekat video yang ada muka Dr. Ismail, takut dia letak produk lain. Menipu. Yes. Website official, settle masalah. Baik, terima kasih Dr. Ismail atas perkongsian yang sangat menarik. Saya sini belajar, korang pun mesti belajar kan.